Alah, betul. Memang kena berdiri Berdiri je kerja. non-stop lah. Non-stop lah. Kalau andai katalah tertangkap duduk, ada kenapa apa? Tengok mood, tengok company lah. Macam so far dekat Top Man masa tu, manager semua, outlet manager pun semua, DM kan, district manager semua pun okey lah. So far okey lah. Diorang pun tak strict, diorang pun faham. Sebab Top Man pun sale pun agak laju lah. Dia slow sikit daripada Padini je, tapi stock pun berlambak lah. Ya. So diorang pun faham staff-staff. Jadi so far Padini tu staff dia semua all the baik-baik lah. Cuma ada, janganlah kerana setitik nila semua rosak susu seberangan. Tapi maksudnya sebab tu environment Tapi kerja, environment kerja tu semua okey lah. Mantap lah. menarik. Memang masuk air. Sebab kita kerja campur kan. Melayu dengan Cina. Yes, Melayu dengan Cina campur. Jadi kita lepak pun campur. Sama lah daripada Padini pun kerja pun campur lah. Melayu Cina. Banyak benda yang kita boleh exchange lah. Betul. Seronok lah culture tu kan. Tak ikut kan. Banyak member Chinese yang speaking Malay tapi tak macam Chinese. Macam cakap macam kita lah. Mantap lah, Melayu mantap lah. So orang pun jadi macam, kau putih memang orang tengok muka tapi rambut dengan style panjang. Jadi macam, kau apa lah Cina apa.